Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Tak ada mood je ni. Tak ada mood Aman. Kalau aku jadi kau, aku adakan mood tau. Apa masalah kau ni? Cik Niman, aku sekarang ada hutang dengan Along tau. Along pun dah start cari aku. Ni aku baru lepas break dengan girlfriend aku. Dia kata apa kat aku? Muka aku ni ada jerawat parut. Dah macam roh jahat. Betul lah, tapi yelah. Aku siap pakai sama buku Man. Tapi tak jadi Aman. Ni kalau aku jadi kau, dah lama dah aku pakai CeraVe Post Acne rutin tu. Apa benda tu? Ni aku tunjuk kau. Ni lah aku cakap tu, CeraVe. Oh ya. Tapi kalau aku jadi kau, Okey. aku akan pakai dua ni, retinol serum dengan moisturizing ni sekali. Aku follow kau. Cleanser ni ada salicylic acid yang bantu membersihkan liang pori dan kurangkan minyak tanpa buat kulit rasa kering atau ketat. Sebab ada 3 essential ceramides untuk jaga skin barrier. CeraVe Resurfacing Retinol Serum pula ada encapsulated retinol dan liquorized root extract. Sangat membantu untuk kurangkan kesan parut jerawat bagi nampak kulit lebih smooth dan sekata. Moisturizer pula kunci hydration dengan hyaluronic acid, tapi dalam masa yang sama, ia ada oil absorbing technology. So kulit nampak sihat dan tak kusam. Man, muka kau nampak lagi bersih lah. Nampak lagi segar. Kalau kau konsisten pakai dalam masa seminggu je, kau dah boleh nampak improvement dia. Ya. Kalau aku jadi kau lah, aku pakai sekarang. Pakai sekarang sekarang. Aku sekarang tengah pening lah Man, macam nak bayar hutang diorang. Aku takut diorang datang rumah aku ke. Takut? Aku kalau jadi kau, aku hadap je lah. Along tak along. Sampai kacau dia pecah ha. Bagi je. Kita nak jantan lah. Assalamualaikum. Man, aku rasa diorang datang Man. Yang ni kau kena tolong aku hadap. Tadi kata nak jadi aku.